Ni cara senang lah. Jadi kalau kita tengok benda ni sepatutnya kalau tak cukup kita boleh tahu dah. Ini adalah kategori sebagai, dia panggil sebagai lapping. BRC dengan BRC dia mesti ada connection. Bagi dia connection, nak bagi dia jadi satu, kita perlukan ada lapping. So rule of thumb untuk kita buat ni adalah mudah. Kita tengok ni satu kotak ni 200, 200. Kita lapkan dia untuk 2 kotak. Jadi ni dah dapat berapa? Ni 200, 200 dah jadi 400. Yang lagi penting adalah tengah ni kita potong tengah. Maknanya ni 100. Jadi 200, 200 dan 200. Jadi total berapa? 600. Dua kaki daripada sini ke sana cukup untuk 600. Cukup lapping. Sebab menggunakan BRC yang ni lah. Ini BRC. Dua tips yang mudah lah. Kalau you all tak nampak benda ni 2 kotak ni makna tak cukup lah. Dan jangan potong kat sini. Selalu silap dia orang selalu potong kat tepi. Dia kena ada potong kat tengah. So dapat 100 lah. Okay? Bye.